nampak macam mak orang. Sebab baru ada seorang je anak. Korang rasa kita orang survive tak hari ni? Let's go. Okay, let's start with our kening. Sabarlah. Sabarlah. Okay. Okay, first kita ikut je kening ni balik. Baik cikgu. Jangan rambut nanti jadi cincin. Okay. Nanti kita berus dia bagi dia nampak rata natural lucu. Yeah, gerakan saya. Saya boleh bercakap kan? Apa tips dia ya untuk mendapatkan kening yang on point? Ni cikgu? Practice. Practice makes perfect. Cara gerak, kita punya videographer pun nak bergoyang. Okay, it's done. Tengok. Okay tak? Tak concealer pun ni. Tak concealer tak apa. Okay dah kan? Okay, so hari ni kita guna produk Anas. Apa beg kuning ada tu? Tapi ni merah lah Mak Ngah. Mak Su. Tak apa kot. Tak nak merah sangat Mak Su. Macam mana ya? Boleh Mak Su cikgu tolong adjust. Saya adjust dia kan. Bukan cikgu pernah ajar kalau tak full makeup tak sesuai. Betul? Ini kira suku makeup ke cikgu? Okay, nampak je ni. Cikgu dia nak menari cikgu? Mungkin sebab bibir macam tu. Sabar videographer, sabar. Jangan menari. Okay. Boleh tak Cikgu Sarah tunjukkan kepada kawan-kawan kita yang lipstick ni boleh guna jadi blush kat sini sikit. Oh. Okay, tekan. Aku nak tengok dulu. Tak apa. Okay. Very beautiful. Ni tak pakai foundation apa semua tak apa okay. Saya okey je. Saya kan seorang yang tak mencawak. Saya macam biasa-biasa je. Awak bibi-bibi. Simple. Tak adalah pucat sangat. Sekejap lagi dekat mall. Makeup siap, kening ngam, lipstick pun letup. Jom. Anak-anak semua dah bising dah tu dekat dalam. Hari ni cuti sekolah. Jadi apa lagi? Kita mulakan misi menguruskan tenaga budak-budak sebelum diorang merobohkan rumah. Hari ni ekstra meriah sebab bukan setakat saya, si sulung dengan si bongsu je, tapi adik perempuan saya pun ikut sekali. Paling comel, ngam-ngam hari ni anak buah saya masuk umur 6 bulan. Wah, dah separuh jalan nak cukup setahun dah. Keluar berjalan ramai-ramai macam ni memang terapi paling berkesan untuk hilangkan tepu urusan harian. Kadang-kadang saya terfikir hidup kita sebagai orang dewasa ni penuh dengan rutin. Kerja, urus rumah, urus anak. Tapi perjalanan kecil macam ni lah yang buat kita refresh balik fikiran. Okey, Alhamdulillah akhirnya selamat masuk dekat dalam mall. Dekat sinilah bermulanya drama sebenar. Pegang beg baby, betulkan stroller, pimpin tangan anak. Korang yang tengah tengok ni, terutamanya geng mak-mak atau bapak-bapak mesti faham kan perasaan bila masuk dalam mall ni. Rasa macam pahlawan nak masuk medan perang. Tapi perang yang penuh dengan gelak tawa lah. Alang-alang korang tengah layan gelagat kami berhempas pulas nak masuk ke dalam mall ni.
tolong tekan butang like jap dekat bawah. Support video ke-6 saya ni tau. Kita orang ni dah semangat sangat ni, sampai terlupa kenapa kita orang pergi playground. Padahal kita orang nak pergi bergambar dulu dekat tepi tasik. Itu yang kita orang turun balik ke bawah. Dari dalam mall yang sejuk, kita orang keluar kejap nak pusing dekat area taman tepi tasik mall ni. Tengoklah suasana masa ni. Ada permainan budak-budak, ada banyak restoran. Kita pun nak tunjuk dekat korang macam mana suasana dekat Quayside Mall ni, sambil kami anak beranak berjalan menuju keluar dekat tepi tasik. Ramai juga orang masa ni. Sebab apa, dia orang pun sama juga macam kita orang, meluangkan masa dengan family, dengan kawan-kawan. Masya Allah, indahnya pemandangan ni, indahnya ciptaan Allah. Ramai betul orang melepak dan ambil angin petang. Tengok air tasik yang tenang. Tengoklah suasana dekat mall ni dari luar. Memang tak lepas lah daripada orang masih nampak lagi ramai orang kan. Sebab masa kita pergi ni pada hujung minggu, time cuti sekolah. Dapat tengok pokok-pokok, tengok air tasik yang tenang, angin sepoi-sepoi bahasa automatik, rasa tenang sangat. Sambil-sambil kita jalan dan berfoto-foto untuk abadikan memori. Anak buah dah masuk 6 bulan ni. Happy 6 months Jane. Terasa betapa berharganya momen bersama family. Hidup ni pendek je korang. Sibuk macam mana pun kita cari rezeki, luangkanlah masa untuk cipta kenangan manis macam ni. Sambil layan view tenang tepi tasik ni. Korang yang belum subscribe tu, tolong tekan butang subscribe dekat bawah tau. Target saya nak kumpul 50 subscribers dari video ni. Terima kasih banyak-banyak. Lepas dah puas ambil angin luar dan bergambar ni, kita orang kena masuk balik dalam mall yang berhawa dingin. Masa ni budak-budak dah mula menunjukkan tanda-tanda bateri makin berkuasa, sebab tak sabar nak cari tempat main. Kita yang dewasa ni pula mula rasa lutut bergoyang, tapi demi kebahagiaan anak-anak, kita layankan juga. Layan momen comel ni kejap dekat tepi ni. Adik saya tadi tengah gigih susukan anak buah yang 6 bulan tu, manakala saya pula tengah pimpin si bongsu yang baru sibuk nak belajar berjalan. Destinasi utama ditunggu-tunggu dah sampai playground. Sebaik je kaki cecah pintu playground, si sulung terus lari meluncur laju macam atlet Olimpik. Hilang terus rasa mengantuk dia tadi. Momen ni kalau tengok balik, rasa sebab pun ada, kelakar pun ada. Adik-beradik dulu kita yang main sama-sama, sekarang masing-masing dah bergelar ibu dan sibuk jaga anak sendiri pula. Inilah pusingan kehidupan. Okey korang, sampai sini je vlog jalan-jalan kami kali ni. Terima kasih banyak sebab sudi layan video ni sampai habis. Korang memang the best. Jangan lupa tekan like, komen pengalaman korang kalau keluar dengan anak-anak dan family, share video ni, dan paling utama, tolong tekan butang subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.